Okey. Jadi tuan-puan kena ingat, 1 juta yang pertama ni kenapa? Sebab untuk kita mencapai financial freedom. Tak kerja ada duit ni adalah istilah kewangan dipanggil financial freedom. Freedom. Kebebasan keuangan. Mungkin tuan-puan pernah dengar istilah financial freedom yang disebut oleh financial advisor yang lain. Tapi saya punya istilah tak sama dengan apa yang orang biasa pakai. Banyak financial advisor tak ada hutang dia panggil financial freedom. Tak, itu baru bebas hutang bagi saya. Nanti tuan-puan akan make sure siapa yang join hari ni register. Nanti tuan-puan akan dapat video 36 minit, saya akan explain ni 5 checkpoint kewangan ni. Macam mana tuan-puan nak capai 1 juta yang pertama, stage by stage. Peringkat berperingkat. Dia tak boleh pergi lompat stage yang kelima, tak boleh. Kena pergi satu persatu. Dan dalam video tu pun saya ajar macam mana tuan-puan nak kembang kekayaan. Daripada RM100 jadi RM20,000, daripada RM20,000 jadi RM100,000. Ilmu, kena ada ilmu. Okey? Jadi tuan-puan make sure register untuk dapat video 36 minit. Okey. Jadi sekarang ni tuan-puan, sebagai penyimpan emas, kita nak membina 1 juta yang macam mana? Tuan-puan kena ingat, kekayaan ni macam ni. Apa maksud kekayaan yang kita nak bina 1 juta ni? Saya tahu ramai orang tak faham ilmu tentang kekayaan. Dia tahu cari duit, perhabis duit. Cari duit, perhabis duit. Tak apa, kita habiskan bulan ni. Bulan depan ada gaji lagi. Bulan depan belum tentu ada gaji tau. Betul tak? Tahun depan belum tentu ada gaji tau. Sebab dia rasa kerja dia terjamin. Walhal dia tak sedar, dia tak ada jaminan dia mampu terus bekerja. Apa yang membuatkan kita boleh bertahan? Tuan-puan kena tengok 3 perkara. Satu ialah tabungan. Kekayaan yang pertama ialah tentang tabungan. Yang kedua ialah harta. Yang ketiga ialah hutang. Okey, kaya ni tuan-puan, formula dia tabungan tambah harta tambah tabungan tambah harta tolak hutang. Formula dia tabungan plus harta tolak hutang. Total up ada 1 juta. Itulah yang saya maksudkan 1 juta yang pertama.